Din, oh Din, tu dia Din. Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to Joe Fishing Channel. Okay guys, hari ni aku berada dekat sebuah ni. Hari ni kita nak memancing haruan. Haruan selepas musim banjir dekat Perlis ni. Haruan agak racak jugalah kat dalam sungai, kat dalam sawah. So hari ni kita nak mancing haruan dekat dalam sungai kat belakang aku ni lah. Okay guys, macam biasa yang tengah duk menonton ni, aku harap bertekan subscribe dan juga loceng notifikasi tanda apa sokong Joe Fishing Channel, dan supaya hampa tidak ketinggalan dengan video-video terbaru daripada Joe Fishing Channel. Okay guys, hopefully hari ni adalah manis-manis dekat kawasan ni. Jom jump to the spot. Cari gas. Okay guys, pagi ni awal pagi kita pakai Daiwa Bait Junkie. Yang ni kalau tak salah aku saiz 2.5 inci, lebih kurang lah saiz dia. Mantap ni guys. Awak dah jadi macam ni. Okay, kita try yang ni dulu kat kawasan sungai ni. Daiwa Bait Junkie ni karan. Aku duk layan haruan memang mencakup lah. Oh, ada makan. Okey. Bersedia untuk terbang. Mantap guys. Mantap. Curutron. Padu guys. Allah, cedera. Baru nak lepas balik sebab kecil sangat, tapi disebabkan dia cedera agak teruk je. Tak perlulah kita lepas dah. Nak mancing pun agak-agak kena tengok juga. Macam ni punya cedera, lebih baik kita ambil. Kesian kat dia. Kita balik goreng cari kecil lah. Daiwa Bait Junkie guys, mantap. Makanan. Alhamdulillah. Sama sampai. Jatuh terus makan. Mantap guys. Mau padu lah. Daiwa Bait Junkie. Saiz curut-curut je. Kena mata. Kita petik. Mana cedera teruk, curut. Walaupun curut kita kutip. Okay guys, kita pakai Traeger X Vlog daripada Rapala. Dalam ni ada 14 pieces 2.2 inci ataupun 5.6 cm. Kita try pakai warna pink. Tadi Daiwa, kali ni kita pakai Rapala.
Try semua. Semua lu kita try. Mantap keleping guys. Semoga ada yang orang kata sudi ya ambil. Semoga ada yang sudi mengambilnya. Warna pink takkan tak karan. Dah layak. Dah layak dia jadi colour apa tak tahulah. Sebab mata kita bukan mata ikan. Kena tanya ikan tu, oi colour apa layak. Tahu ke apa? Geli. Dia punya kodek dah karang. Makan dah, makan dah. Makan dah. Makan dah. Tu dia. Ni saiz sikit. Karang. Mantap guys. Trigger egg mencakuk guys. Waduh, trigger eggs daripada berapa lah. Pink color guys, pink color. Padu guys, pink color. Trigger X berapa lah? Lucu. Tahun ni tak ada pula. Tiga. Din, oh Din, tu dia Din. Karan Din. Sak Din. Ekor dah ni. Banyak ekor ni. Tu dia. Sangkut macam mana ni? Karan. Nampak apa tau banyak-banyak ni. Dia dapat lagi. Besar. Mantap. Dia baru besar. Makan depan tu. Ni bawa wan.
Itu tu. Yang kita keluar doa tu, impoi kawan sampai dekat depan tu kan. Tengok geng tu duk menyapu you, dia kat bawah tu. Uji pun dah bawa balik. Tekuk ayak ni, dia main ekor ni tu. Okey geng, alhamdulillah dapat juga banyak juga aku dapat ni. Ekor ni. Ha ni. Ha. Betul juga beg. Ekor plastik kan. Ada 6 ekor ni. Tapi saya tak besar sangat. Tapi ada dah 2 ekor saya besar. Dapat tempat yang sama. Lain banyak curut. Yang lepas pun banyak ekor juga. Okey guys, macam biasa yang dah menonton ni, aku ucapkan ribuan terima kasih. Semoga bertemu lagi di next episode. Dan yang belum lagi tekan subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya mendapat notifikasi daripada Joe Fishing Channel. Okey guys, jom cargas. Ha? Sudah. Saya nak tahu dah. Ha, udah saya tangkap gambar. Aduh kan, semua dalam video tu. Kau Tengok bang. Ha? Di dalam apa? Ha? Di dalam apa? Di dalam apa? Oh. Apa kan? Tengok ikan ada. What? Ikan. tengok, boleh tengok ikan tu. Dia nampak tau. Melayu ke saya? Siap. Siap. Lawak. Kita tengok video Pak. Otor kita kat gambar. Jadi macam-macam gambar tu.